بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, kita pun dah habis mengaji tadi. InsyaAllah hari ini seperti biasa. Setiap kelas mengaji kita akan akhiri dengan menghayati, mentadabbur sepotong ayat. Hari ini Ustaz nak kongsikan satu ayat, yang mana ayat ni kalau kita fahami betul-betul, kita hayati betul-betul, kita nak ambil waspada, kita nak kena berjaga-jaga. Sebab ayat ni adalah strategi, cara macam mana iblis dan kuncu-kuncunya syaitan nak menghasut kita, nak menggoda kita, nak menjauhkan kita daripada Allah, nak melalaikan kita daripada Allah, nak jadikan kita macam pengikut dia pula. Jadi kita kena waspada dan hati-hatilah. Jadi ayat yang Ustaz nak kongsi ni ialah dalam surah Al-A'raf ayat ke-17. Boleh buat catatan ya. Surah Al-A'raf ayat ke-17. Kalau kita nampak dekat sini ni, kita perhatikan dekat sini, ini kisah sebelum ayat 17 ni, kisah di mana dialog antara Allah dengan iblis apabila diperintahkan supaya sujud hormat kepada Adam, iblis pun enggan. Lantas Allah mengusir dia. Allah mengusir iblis. Okey, tetapi walaupun dalam ketika itu, dalam saat itu Allah dah usir dia tu, dia berikrar. Apa ikrar dia? Dia berikrar untuk menyesatkan anak Adam sampailah hari kiamat. Dia berikrar untuk menyesatkan anak Adam sampailah hari kiamat nanti. Jadi fokus kita hari ini iaitu surah Al-A'raf ayat 17 ni, fokus kepada strategi iblis nak menyesatkan anak Adam ni. Strategi iblis. Jom kita baca ayat dia dulu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Semua dah sedia dah? Buat catatan. Okey. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tengok. Kemudian aku datangi mereka. Okay, sebelum ni kita tengok kat sini ayat 16 ni, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ni ikrar iblis ni. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku sesat, sebab Allah perintah dia sujud hormat dekat Adam, dia tak mau, dia enggan, dia besar kepala, dia rasa dirinya lebih bagus, maka dengan itu Allah murka, maka Allah usir dia. Demi sesungguhnya, ni ikrar dia ni, aku akan mengambil tempat, menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Maknanya dia akan sekat kita sedaya upaya dia. Tapi strategi dia macam mana? Dekat ayat 17 ni kita akan perhatikan. Tengok ya, apa ayat 17 kata? Kemudian aku datangi mereka. Datang tu nak goda kita ni, nak sesatkan kita lah ni. Okay. Okay, bukan secara kasar dia datang depan-depan muka macam tu menyelma jadi pocong ke apa, tidak ya, secara halus ni. Secara halus dia attack kita. Kalau ditunjukkan depan-depan mata kita, kelang kabut lah kita lagi kan. Tak nampak, kita nampak dia kan. Tak, ni secara halus dia datang. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka. Kalau teks Al-Qurannya min baini aidihim. Min baini aidihim ni bukanlah makna secara harfiah dia makna depan, tidak ya. Min baini aidihim ni maknanya min ni dari baina ni antara, aidihim tangan. Dari antara tangan. So antara tangan ni adalah bahasa kiasan. Bahasa Arab yang digunakan untuk kiasan kepada apa? Kiasan kepada sesuatu yang di depan kita lah. Kan di antara dua tangan kita ni di depan kita kan, bukan di belakang kan. Okey, so itu maknanya. Min baini aidihim tu kiasan kepada hadapan. Jadi iblis dan kuncu-kuncunya akan mendatangi kita
untuk menyesatkan kita, menggoda kita. Dari mana? Dari hadapan. Wa min khalfihim, dari belakang. Perasan tak? Dari hadapan, dari belakang. Dan dari kanan, wa an aimanihim, dari kanan mereka. Serta dari kiri mereka. Mana kiri mereka? Wa an syama'ilihim. Okey. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Tujuan dia nak serang kita ni untuk kita jangan bersyukur kepada Allah. Untuk kita jauh daripada Allah. Jadi dia datang dari pelbagai sudut, dari pelbagai arah. Depan, belakang. Okey. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, kita dah tahu tadi, dia datang ni dalam bentuk yang halus. Bukan dia datang menjelma kat depan kita tu. Jadi apa maknanya dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri? Apa maknanya tu? Adakah dia datang dekat kita dari arah depan, lepas tu dia bisikkan kita, dari kiri dia bisikkan kita? Adakah itu maksudnya? Boleh jadilah. Tetapi sebenarnya 4 arah yang dimaksudkan kat sini ni sebenarnya 4 arah situasi. Kalau di depan ni mengibaratkan apa? Di depan kita apa dia? Di hadapan kita sebenarnya menggambarkan satu perjalanan menuju ke akhirat. Nampak tak? Menuju ke akhirat. Jadi bila dia datang nak menyesatkan kita dari arah hadapan, dia sebenarnya cuba nak menutup pandangan kita, nak menutup apa jua amalan tindak tanduk kita yang menjurus, yang menuju ke arah akhirat. Dia nak lekakan kita daripada dengan dunia ni. Dia nak jauhkan kita daripada mengingat akhirat. Akhirat tu ibarat masa depan kita. Betul tak? Betul. Jadi dia datang belah depan supaya kita leka dengan dunia, supaya kita terlupa tentang akhirat. Sibuklah kita cari harta, sibuklah kita dengan hiburan dunia. Kita lupa menuju perjalanan akhirat. Yang mana akhirat tu di depan kita. Maka datanglah iblis dan kuncu-kuncunya ni menyesatkan kita dari depan. Supaya kita leka dengan dunia dan lupakan akhirat. Dengan beranggapan apa? Alah, nantilah akhirat tu lama lagi. Nantilah taubat bila dah tua nanti bolehlah taubat. Kita kata macam tu. So tu maksudnya apa tu? Maksudnya godaan ataupun strategi syaitan tu datang dari depan lah tu. Dia lalaikan kita daripada mengingat akhirat. Nampak tak? Jadi bila kita dah lupa tentang akhirat, maka tertutuplah hati kita, kita lalailah dengan dunia, maka berkesanlah strategi syaitan tadi tu. Tu daripada depan. Kalau daripada belakang pula macam mana? Daripada belakang ni apa strategi syaitan menghasut kita, menggoda kita, melalaikan kita daripada belakang ni, macam mana gambaran dia? Sebenarnya dia nak gambarkan kepada kita, dia nak cetuskan balik. Belakang ni ibarat apa? Ibarat masa yang telah kita tinggalkan. Betul tak? Kalau depan tadi, ibarat masa yang kita akan datang, yang akan lalui nanti, yang akan kita temui nanti, itu akhirat. Daripada belakang, ibarat masa lalu kita. Masa yang telah kita tinggalkan. Jadi setan dan kuncu-kuncunya datang dari belakang. Dia buat apa? Dia ingatkan balik kita dengan kenangan-kenangan lama kita. Khususnya dengan dosa-dosa kita dulu. Dia ingatkan kita balik. Supaya apa diingatkan kita balik? Supaya kita berputus asa. Ada sampai setengah orang tu, bila dia kenangkan dosa dia, habis dah lah aku, Allah tak terimalah taubat aku. Dia berputus asa. Tu dia nak tu. Jadi macam mana boleh datangnya pemikiran tu? Tu kerja syaitan. Strategi dia. Menghasut kita daripada belakang. Dia cetuskan balik kenangan-kenangan lama kita. Okey, yang mana kenangan-kenangan lama tu berbentuk dosa-dosa kita yang dulu. Agar apa? Agar kita terkenang dosa tu, bukan kita nak bertobat, kita putus asa pula. Tu strategi dia. Dicetuskan. Itu satu. Ataupun
Dia kenangkan kita punya kenangan-kenangan lama yang hebat-hebat. Oh, dulu atuk aku panglima, dia lah yang buka Malaysia ni contohnya kan. Oh. Supaya apa? Supaya kita rasa sombong pula. Mm-mm. Nampak tak? Dia cetuskan kenangan lama supaya yang berkaitan dengan kejahatan kita ke, dengan dosa kita ke, supaya kita berputus asa. Dia cetuskan kenangan lama kita yang berkaitan dengan kebaikan kita, dengan kemuliaan kita, dengan kelebihan kita, supaya kita rasa sombong pula, supaya kita rasa bangga pula. Nampak tak? Oh, dulu you hebat. Wah, dia nak rasa bangga dah. Tu semua cetusan dia tu, strategi syaitan dan kuncu-kuncunya bagi ingat kita balik benda yang dah lepas. Itu maknanya dia datang menyerang dari belakang. Macam mana kita nak menghindarkan diri daripada serangan ini? Janganlah pandang ke belakang. Jangan terlalu bangga sangat. Allah, itu cerita dulu. Biarkan cerita dulu. Ataupun janganlah kecewa sama Allah. Saya dulu pernah bunuh orang. Susahlah ni. Bunuh orang lah pula kan. Tak semestinya dosa tu bunuh orang. Macam-macam dosa. Tuhan tak terimalah taubat aku ni. Dah kita berputus asa dah. Tu berjayalah dia punya strategi tu. So apa tindakan kita? Jangan pandang belakang dah. Tinggalkan yang belakang tu, buat yang baru. Kalau kita bersalah dulu, taubat. Kalau kita hebat dulu, tak payah dibangga-banggakan. Cukuplah tu. Itu dah lama dah lepas. Nampak tak? So ingat balik. Kalau arah depan tu, dia datang menyesatkan kita daripada depan supaya kita tak nak ingat hari akhirat. Kita lalai dengan dunia. Okay? Dia datang daripada belakang supaya kita teringat kisah-kisah lama kita. Baik kisah baik, supaya kita jadi bangga. Baik kisah buruk, supaya kita putus asa. Dia tak nak tu. Dia nak cetuskan lah tu. Depan dan belakang. Macam mana pula kanan dan kiri? Tengok. Dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Dia datang dari kanan dari kiri. Kalau dari kanan dari kiri macam mana pula? Kalau kanan ni kan kita biasa berkait dengan apa kanan ni? Benda-benda baik, betul tak? Ya. Kalau kiri ni benda-benda yang tak baik kan? Jadi bila dia datang dari arah kanan ni, dia datang ketika mana kita melakukan amalan-amalan kebajikan. Ni situasi kita sekarang lah ni. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang, kita buat sedekah. Jumaat ni buat sedekah ni, kita pergi sembahyang berjemaah, kita bantu orang, itu benda-benda baik tu. Tapi itu ibarat amalan-amalan sebelah kanan kita, betul? Benda-benda baik. Dia datang situ, dia tiupkan di hati kita untuk kita berasa riak. Itu yang payah tu. Payah pula. Kita berasa ujub, rasa bangga. Tengok hari ni aku dah derma 1,000,000 contohnya lah. Padahal derma tu baik. Ibarat kanan. Baik. Sedekah. Tapi kita dah selitkan apa? Niat riak. Sudah. Sudah habis. Tengok dia sedekah berapa je. Tengok kita sedekah berapa banyak. Nak bandingkan pula amalan kita dan orang lain. Amalan tadi dah baik dah. Betul dah tu. Tetapi kita dah ada niat pula untuk membanding-banding. Dah ada niat pula menunjuk-nunjuk. Dah ada niat pula untuk membangga diri. Itu bila mana kita buat kebaikan, dia datang dari arah kanan untuk nak merosakkan kebaikan kita tu. Dia tiupkan angin riak. Dengan kiri. Tiupkan rasa ujub. Ujub tu rasa bangga diri lah. Takjub. Bagus lah kita. Tu ujub lah tu. Nampak tak? Dia tiupkan rasa kita ni yang paling bagus. Alah, dia berapa je dia ni. Kita buat lagi. Tak mau. Nampak tak? Tu belah mana tu? Belah kanan dia datang. Strategi dia menyerang kita dari sebelah kanan. Dia nak rosakkan kebaikan kita. Dengan meniupkan, dengan membisikkan, dengan menjadikan amalan kita tu tak ikhlas. Kita nak riak, kita nak ujub. Contohnya. Macam mana pula belah kiri? Macam mana pula belah kiri? Dan dia datang menyerang kita daripada belah kiri. Ni maksudnya apa?
kita bayangkan belah kiri ni amalan-amalan yang tak elok lah. Belah kanan amalan-amalan yang elok. Belah kiri ni amalan yang tak elok. Jadi amalan-amalan yang tak elok ni, nampak tak? Apabila syaitan datang, dia bisikkan kepada kita dengan cara dia tersendiri, menjadikan amalan-amalan yang tak elok ni nampak elok pula. Nampak tak? Maksudnya apa? Amalan-amalan dosa, mengata orang ke, berbuat jahat ke, minum arak ke, berzina ke, itu. Apa jugalah amalan dosa, dicantikkannya di pandangan kita. Dicantikkannya di pandangan kita. Allah dah terang-terang kata riba tu haram. Contohnya kan. Kan amalan dosa lah tu. Jadi dia tak katalah, dia bisikkanlah kat hati kita, bukan riba tu, itu duit kopi katanya. Dia cantikkan amalan tadi tu, dia tukarkan supaya kita nampak benda tu bukan nampak macam haram. Boleh je tu ala duit kopi je, contohnya lah. Itu sebagai contoh. Jadi setan menyerang kita daripada sebelah kiri ni, tujuan dia apa dia? Dia nak mencantikkan amalan dosa. Apa yang pada hakikatnya dosa di depan kita, pada pengetahuan kita itu adalah dosa, tapi setan datang daripada arah kiri, dia cantikkan benda tu. Dia tukar istilahnya. Dia nampakkan benda tu macam tak dosa pula. Supaya kita lakukan benda tu. Supaya kita lakukan benda tu. Nampak tak dekat sini? Nampak tak? Dekat sini macam mana strategi syaitan tu? Iblis dan kuncu-kuncunya berikrar nak menyesatkan anak Adam ni supaya jadi pengikut dia nanti, terjerumus ke kancah neraka nanti bersama-sama dengan dia. Bila ini dendam dia ni dan ikrar dia sehingga hari kiamat tak putus-putus. Jadi hari ini kita sempat kongsi ni je dulu. Dia datang daripada arah kanan, daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri ni. Bukan dia datang menjelma depan kita. Ustaz tak nampak pun dia datang depan, Ustaz. Ya, bukan tu maksud dia. Depan ni dia nak halang kita daripada memikirkan akhirat. Dia nak lekakan kita. Belakang ni dia cetuskan kita supaya teringat cerita-cerita lama. Betul. Nampak tak? Dulu aku pernah buat. Tapi dia tak nak taubat pun, menyesal macam tu je. Nampak tak? Kanan ni pula dia nak rosakkan amalan baik kita, ditiupkan riak, ujub dan sebagainya. Kiri pula dia cantikkan pula amalan-amalan jahat kita ni. Alah, itu sikit je tu, boleh je tu, nanti taubatlah. Kita pun buatlah. Itu maksudnya 4 arah ni. Jadi insyaAllah tengok dah pukul 11 dah ni. Kita dah tak berkesempatan nak teruskan lagi. InsyaAllah kita buat sesi kedua minggu depan pula, insyaAllah. Yang menariknya perhatikan kat sini. Berapa arah dia datang ni? Depan, belakang, kanan dan kiri. Depan ibarat masa datang, hari kiamat nanti. Belakang ibarat masa lalu. Kanan ibarat amalan-amalan baik kita. Kiri ibarat amalan-amalan jahat kita. Dalam ayat ni kita tertanya, mana arah atas, arah bawah? Minggu depan kita kupas, insya-Allah. Okey, Ustaz. Nampak tak? Tengah sedap berhenti, itulah yang apa tu. Itu biarlah dia tanya. Pukul 11 dah. Jadi kita nak bentang. Suspense sikit. Bagi suspense sikit. InsyaAllah. Jadi kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Kita akhiri dulu. Perkongsian kita pagi ni, kita doa sikit supaya Allah tidak melekakan hati kita. Kita sentiasa waspada daripada serangan ni. Kita nak panggil apa ni? Serangan 4 penjuru. Siaplah kita. Okay? Jadi kita cuba, kita mohon pada Allah supaya kita terlepas daripada serangan 4 penjuru ni. Allah lindungi kita, insyaAllah. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa najina min kaidi syaitanir rajim. Wasabbit qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kami hamba-hambamu yang bersyukur. Selamatkan kami dari tipu daya syaitan dan hati kami atas ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Tuliskan